Selalu saya share tentang akaun emas Gap untuk menabung Grab emas. Ada yang tanya, dekat Public Gold ni boleh tak kalau nak beli emas secara cash? Jawapannya boleh, tapi kena tahu cara yang betul supaya emas yang tuan-puan beli tu diterima dalam keadaan yang selamat. Kaedah belian emas secara cash dekat Public Gold ni dikenali sebagai physical outright purchase ataupun bayaran secara penuh. Walaupun belian secara cash, tapi tak boleh beli secara walk-in di branch Public Gold. Belian emas mestilah dibuat secara online di apps. Caranya sangat mudah. Tuan-puan pilih item emas yang dikehendaki bersesuaian dengan bajet tuan-puan. Kemudian buat bayaran secara online banking ataupun manual transfer secara bank in. Selepas buat bayaran, untuk item yang bersaiz kecil kurang daripada 21.25 gram, semuanya akan dihantar menggunakan postage berinsurans. Manakala untuk emas yang bersaiz besar pula, perlu buat temu janji di apps untuk ambil di mana-mana cawangan Public Gold terdekat di seluruh Malaysia. Kaedah belian emas secara full payment ataupun physical outright purchase ni sangat sesuai untuk mereka yang mempunyai bajet minimum sekitar RM3,000. Bagi tuan-puan yang belum memiliki akaun Public Gold, boleh tinggalkan maklumat untuk saya bantu daftarkan akaun. Kemudian guide tuan-puan dengan cara yang terbaik sesuai dengan bajet tuan-puan.